Jahannam ini disediakan kepada orang Islam yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa hidup sembahyang pun tidak. Masa hidup Allah suruh puasa dia tak buat. Masa hidup dia Islam tapi buat maksiat. Masa hidup dia berjudi. Masa hidup dia melakukan zina. Masa hidup dia lawan, dia derhaka kepada ibu dan ayah. Ini orang Islam yang derhaka kepada Allah. Allah sediakan neraka Jahannam. Yang di bawah sekali nama Hawiyah. Hawiyah ini untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay, iaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk neraka Jahannam ini, tuan-tuan nak masuk ke? Disediakan kepada orang Islam yang ingkar perintah Allah. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bagi orang yang ingkar perintah Allah, Islam tetapi dia tidak mengikut apa yang Allah suruh, sembahyang pun tidak, puasa pun tidak, Jumaat pun datang tuan-tuan, kadang-kadang tengok khutbah panjang balik sanggup tak sembahyang pun ada. Ada yang puasa pun tidak, ada yang buat lagi maksiat, masih lagi tuan-tuan beli judi, masih lagi tuan-tuan minum arak, masih lagi tuan-tuan berzina, buat benda-benda yang dilarang, maka disediakan neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni tuan-tuan nak masuk, disebut dalam Quran wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Ini neraka yang nombor satu ni, wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Disebut dalam Quran lagi orang yang masuk dalam neraka Jahannam, iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Orang yang masuk neraka Jahannam bukan ditarik elok-elok, iza ulqu, apabila mereka itu dilempar masuk neraka Jahannam, mereka akan mendengar, sebelum nak masuk tuan-tuan, mereka mendengar syahiqan, jeritan manusia. Dengar macam mana? Ya Allah, ni kita nak dilempar ni. Dengar dalam neraka tu, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, kami dah tak tahan dah ya Allah, duduk dalam neraka Jahannam ya Allah, siksanya. Kita akan dilempar, syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka tu, takadu tamayyadu minal ghaib, mendidih api neraka ni belum-belum, takadu tamayyadu min, hampir terpecah disebab marahnya api neraka.